Wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Kan pada pagi ini bersama dengan saya untuk kita berkongsi serba sedikit kan berkenaan dengan ilmu diniyah kan. Okey, jadinya untuk pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan hati tenang, jiwa senang. Kan? Jadi kat sini dia lebih kepada bagaimana kita nak hidup ni tenang. Kan? Kita hidup tenang, kita orang kata mendapat semua yang orang kata yang berada kan dekat dunia ni dia nakkan kepada ketenangan. Tetapi sejauh manakah Allah bunyi pula. Okey, sejauh manakah kita kata dari segi orang kata dari segi usaha kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa kan. Kan jadinya di sini kalau kita tengok kan kalau kita lihat kan dalam kehidupan seharian kita ni kan, kita tak nak hidup kita ni berserabut kan. Satgi ada masalah tu, satgi ada masalah ni kan. Jadinya kita nak kepada ketenangan. Kan ketenangan. Sebab apa? Bila tenang ni hati kita bila hati kita tenang, kita dah tak fikir masalah tu, tak fikir masalah ni, jiwa kita akan senang. Jadi hari ini kita nak kongsi dengan tuan-tuan kan berkenaan dengan lebih kepada kita nak cuba nak dapatkan jiwa yang tenang tadi. Kan sebagaimana dalil daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Jadi di sini bila saya bacakan ayat tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 kan, jadinya kita nak lahirkan jiwa-jiwa kita yang tenang kan. Jiwa yang tenang jadinya dia perlu kepada orang kata persiapan lah kan. Persiapan kita, apakah plan kita nak dapatkan hati yang tenang. Dia tak boleh kita nak bercerita kita nak jiwa tenang tetapi kita tidak ada usaha kan. Kita tidak ada usaha untuk ke arah hati tenang kan. Jadinya apa dalam ayat Al-Quran ni, ala bidzikrillah, bidzikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah, dengan kita mengingati Allah Ta'ala tadi, hati kita akan menjadi tenteram. Banyak ayat Quran yang menyentuh berkenaan dengan jiwa ataupun hati tenang ni kan. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat yang ke-30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi ini ayat dalil yang kedua yang menunjukkan kepada kita nak mendapatkan kan jiwa kita yang tenang. Jadi bila kita nak dapatkan jiwa yang tenang tadi, dia perlu kepada kita buat apa? Kita ala bizikrillah, kita kena mengingat Allah Ta'ala.
Sebab tu saya tekankan kan, jadinya kita perlu ada orang kata itinerary kita. Dalam kehidupan kita ni kita perlu ada orang kata itinerary ataupun tentatif diri kita. Kan? Walaupun kita kata kita bekerja. Kan, kita sebagai seorang yang bekerja. Bukan kita kata kalau bekerja ni tak boleh kita nak mengingat Allah Taala. Kan? Tak boleh kita nak buat, kita tak boleh nak susun ibadah kita. Kan, dengan kita melakukan taqarrub, kita buat ibadah kepada Allah Taala tadi, dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadinya sehari semalam, kan? Jadinya apakah kita kata benda yang kita buat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama dia akan menenangkan jiwa kita. Kan? Selain kita kata yang benda yang wajib tadi, ialah maknanya benda wajib sehari semalam yang perlu kita buat adalah yang pertama solat. Kan? Solat 5 waktu sehari semalam. Kan? Sebab apa? Sebab Islam ini terbina dengan bunyi Islam ala khamsin. Kan, terbentuknya Islam ini dengan 5 perkara asas. Kan? Yang pertamanya adalah kita syahadah. Dan lepas kita syahadah, wa iqamis solah, kita tunaikan solat. Kan? Lepas solat kita berpuasa, kita pergi haji dan sebagainya, dan kita keluarkan zakat. 5 benda ni yang menjadi tunjang kepada Islam. Jadinya di sini, kan, bila mana kita nak dekat diri kepada Allah Ta'ala tadi, yang pertamanya berkenaan dengan solat. Kan? As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Kan? Hadis Nabi. Kan, barang siapa yang solat, maka solat itu merupakan as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan ataupun mendirikan solat, maka dia menjaga agama dia. Tetapi barang siapa yang tidak, yang meninggalkan solat, maka dialah yang meruntuhkan agama dia sendiri. Di ibarat apa? Ibarat rumah. Kan, kita nak buat rumah, lepas pada kita piling, kan, kita letak bakau dan sebagainya, kita akan buat konkrit tiang dan sebagainya, beam dan sebagainya. Jadinya kalau rumah kita beam tak kuat, maka runtuhlah rumah kita. Sama juga macam Islam. Kan? Okey. Jadi kita nak dapatkan jiwa kita yang tenang tadi, dia perlukan kepada kita taqarrub ila Allah. Okey. Kemudian yang seterusnya, banyaklah hadis-hadis berkaitan dengan jiwa yang tenang ni. Kan, ada satu hadis yang selalu saya baca, kan, berkenaan dengan ala wa inna fil jasadi idza salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala huwal qalb. Kan, maksudnya di sini apa? Maksud di sini, dalam badan kita ni dia ada seketul daging. Idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala huwal qalb. Kalau hati kita ni, dalam badan kita ni ada seketul daging yang namanya hati. Kan? Jika elok hati tu, maka eloklah orangnya. Tapi kalau buruk, wa idza fasadal jasad kulluhu ala wal qalb. Kalau buruk hati tadi, maka buruklah akhlak dia. Jadinya nak tak nak kita perlu kepada kita kena jaga hati kita. Nak jaga hati tu macam mana? Nak jaga hati tu, dia perlu kepada kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadinya itu orang kata pembukaan lah berkenaan dengan hati tenang, jiwa senang. Kan? Jadinya kita nak hati kita tenang, kita nak jiwa kita tenang, kita nak kepada apa? Kita nak kepada kehidupan kita, kan, kehidupan harian kita ini, kan, kita nak kepada kehidupan harian kita ni diredai, kan, kita nak diberkati. Jadinya kita kena ada, kita kena berazam dalam jiwa kita ini, kita nak melakukan, kita nak buat benda-benda yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Salah satunya benda-benda yang wajib tadilah. Kan? Benda-benda yang wajib tadi, yang mana solatnya. Kan? Kemudian kita boleh zikir.
Kan ni Puan Salmah ada zikir yang tertentu untuk tenangkan jiwa dan tidak keduniaan. Maknanya kita boleh mengamalkan zikir-zikir yang warid kan. Banyak zikir hasbi rabbi jallallah kan. Dalam masa sama kita boleh juga berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Kita boleh juga melafazkan zikir-zikir lain. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Jadinya dengan zikir-zikir yang kita bawa kan. Jadinya kita bawa zikir-zikir tadi, dia akan tenang, jiwa kita akan tenang. Kita takkan berasa serabut kan. Jadinya kalau yang serabutnya ni tuan-tuan, yang serabutnya ni kalau kita tidak ada kan, kita tidak ada orang kata amalan yang khusus. Sebab tu saya kata kita perlu kita kalau belum, yang mana yang tuan-tuan yang masih belum ada lagi itinerary kehidupan dia, itinerary harian dia kan. Kalau part kerja kita ada, pagi ni aku nak kena buat ni, pukul 10 lagi aku ada meeting ni, pukul 11 ni lagi aku nak jumpa orang ni dan sebagainya, kita boleh buat. Tetapi kenapa untuk diri kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala tak ada benda tu kan. Jadi kita kena rangka. Maknanya selepas subuh, lepas bangun subuh kita buat apa? Bangun subuh kita boleh baca surah Al-Waqi'ah kan dan sebagainya kan. Kemudian selepas subuh tadi kita pun nak pergi hantar anak, pergi hantar isteri kerja dan sebagainya. Kemudian kita terus ke office. Kemudian kita boleh buat satu benda. Satu benda. Benda ni kita kata peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan. Kita boleh buat, kita paksa diri kita untuk buat apa? Untuk buat solat sunat duha. Kan? Dia tak lama tuan-tuan, 2 rakaat saja tuan-tuan. Kan? Sampai office kan? Kita buat dia dulu. Kan? Kalau kita nak tunggu settle kerja sekejap, takut kita leka. Jadinya sampai office tuan-tuan, kita boleh ambil wuduk, kemudian kita duha dulu 2 rakaat. Kan? Duha, kaifiat duha ni banyak kan, kita boleh share lah kan. Kalau siapa nak share, mungkin kalau ada sahabat-sahabat kita yang mana yang boleh berkongsi dengan saya kan, tulislah fadail duha, apa kelebihan solat duha ni, antaranya rezeki akan murah dan sebagainya. Tu salah satu kita nak taqarrub ila Allah, kita nak dekat diri kita kepada Allah Ta'ala kan. Kemudian kita boleh juga mengamalkan selawat-selawat kan, selawat-selawat, banyak selawat-selawat kan, selawat munjiyat, selawat tibiyah, kemudian selawat tafrijiyah. Itu semua benda tu kita boleh susun kan. Kalau kita tak susun itinerary kita, yang tu yang kita tak tahu nak buat apa kan. Yang tahu lagi bila masuk zuhur, sembahyang zuhur, kita pun menonong pergi solat zuhur. Kemudian sekejap lagi pukul 4:30 lagi azan asar, menonong pergi asar kan. Lepas tu balik daripada rumah ke rumah, ambil anak dan sebagainya. Lepas tu pukul 7:05 kan maghrib awal, azan kan, maghrib awal pergi solat isyak dan sebagainya. Jadi kita tak ada benda-benda yang akan menambah kita, yang akan menambah untuk kita dekat diri kita kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam part kerja, kita nak orang kata naik pangkat dan sebagainya, kita nak bos kita sayang kita, sebenarnya kita ada cara kita tentu. Tetapi untuk kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak tak nak, kita perlu ada satu persediaan, satu persiapan untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala. Okey? Jadinya macam sebelum ni saya pun selalu berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan satu hadis kan. Satu hadis yang mana bila mana terpejamnya anak Adam ini kan, semua amalan dia akan terputus melainkan dengan 3 perkara penting kan. Antaranya yang pertamanya sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya doa anak-anak yang soleh. Jadinya
kita nak bawa 3 benda ni tuan-tuan. Kan? Jadinya sebab itulah saya tekankan tuan-tuan, kita perlu ada satu guideline, satu panduan khusus kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya kita nak tengok pula. Lebih kepada tingkatan, kan? Tingkatan berkenaan dengan tingkatan nafsu. Okey, kita tengok yang berkenaan dengan tingkatan nafsu. Dalam kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dinyatakan berkenaan dengan tingkatan nafsu, yang mana dia ada dia ada nafsu amarah, kan? Nafsu amarah, itu nafsu lawamah. Okey, sebelum tu kita nantikan pengumuman rasmi dari berkenaan dengan bila keluar panggilan haji. Okey, yang tu kita tunggulah, betul. Kita tunggu pengumuman rasmi daripada Lembaga Terbang Haji. Okey, yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan untuk pagi ni berkenaan dengan okey, tingkatan nafsu mengikut menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kan, ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam kita nak mencapai hati yang tenang, jiwa yang senang. Kan, bila hati tenang, kita nak buat ibadah apa pun dia akan jadi mudah. Tetapi kalau hati kita tak tenang tuan-tuan, kita nak buat apa pun serba tak jadi, serba tak kena. Kan? Cuba kita relatekan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kan, bila kita dapat gaji. Kan, bila kita dapat gaji tuan-tuan, adakah kita infakkan sedikit daripada gaji kita tadi kepada sabil dan sebagainya. Sekarang ni banyak kan yang dari segi infak kita dan sebagainya. Kan, jadinya ada setengah orang gaji besar, kan, tapi tak cukup juga. Kan, ada setengah orang gaji kecil tetapi tenang. Tetapi cukup, nak cerita dia. Jadi di sini, inilah yang kita nak cuba kupas, nak cuba olah supaya apa? Supaya apa yang kita dapat tadi, dia cukup, dia memadai. Kan, jiwa hati bila memadai, bila cukup semua, jiwa kita akan tenang. Hati kita ni akan jadi tenang dan jiwa kita akan jadi senang. Tetapi kalau dari segi yang pertama gaji kita banyak tetapi tak cukup tuan-tuan. Kan, asyik saat ni bank call, saat lagi tu call, saat lagi ni call. Semua nak kerja macam Along dah. Kan? Along kerja hutang. Jadinya bila macam tu, kehidupan kita makin lama makin tak tenang. Jiwa bila hati tak tenang, jiwa kita dia akan jadi lagi serabai. Kan? Jadinya kita nak tengok dari segi yang pertama tingkatan nafsu daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertamanya nafsu al-ammaratu bis-su', jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Sebagaimana dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Tahap paling rendah tuan-tuan. Maknanya jiwa kita ni akan selalu ke arah benda-benda kemaksiatan, benda-benda kemungkaran. Benda-benda kemungkaran. Sikit-sikit buat dosa, sikit-sikit buat dosa, sikit-sikit buat dosa, na'udzubillah. Kan, jiwa tunduk kepada hawa nafsu, tiada penyesalan, perlu bertaubat, dan juga dia perlu taubat, dia perlu paksa diri dia untuk mujahadah. Kan, maksudnya kita nak kena cek diri kita ni, kita berada di takok yang mana, kita berada di tingkatan yang mana tuan-tuan. Yang ini tingkatan paling rendah. Kan, nafsu al-ammaratu bis-su'. Kemudian yang keduanya,
Nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah. Sebagaimana dari Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela dirinya. Soal al-qiyamah 1 hingga 2. Jiwa dalam kita ni, tuan-tuan, kan, nafsu lawamah, kan, dalam apa keadaan ni, dia mula sedar, kan, sedar akan dosa yang dia buat. Kemudian bila dia buat dosa, dia akan menyesal. Bila menyesal tu, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini nafsu al-lawamah, kan. Jadinya nafsu lawamah ni, kan, maksudnya dia lebih kepada jiwa dia, kan. Dia sedar bila dia buat dosa tu, dia akan sedar, kan. Dia buat kemungkaran tadi, kan. Mungkin kalau part solat, kan, dia mungkin dia leka, dia leka dengan dunia, kan. Bila dia leka dengan dunia tu, dia terlepas solat fardu, kan. Dia terlepas solat fardu, lepas tu dia menyesal, kan. Bila dia menyesal, dia pun qada solat. Dan sama juga berkenaan dengan ni, kan, dia mungkin ada satu ketika dia makan, ada orang minta sedekah kat dia. Dia pun macam tak payah bagilah. Padahal sedangkan duit dalam poket dia banyak, kan. Dia tak nak berkongsi. Bila tak nak berkongsi, lepas pada tu, kenapa aku tak tolong dia? Kenapa aku tak infakkan sedikit sebahagian daripada harta dia tadi, dia infakkan sedikit kepada orang yang tadi. Jadi itu dinamakan dalam nafsu al-lawwamah. Kemudian nafsu mutmainnah. Yang ni dia ambil 3 nafsu saja ni, kan. Sedangkan dia ada yang tadi dia 7 tingkatan semuanya, kan. Tak apa. Yang kemudian nafsu mutmainnah, jiwa tenang, kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Soal Fajr 27 hingga 30. Tahap paling yang tertinggi. Maknanya bila nak kita nak menggapai ketenangan hati yang tenang, jiwa yang senang, semua kita nak berlumba kepada, kita nak berada, nafsu kita ni berada di tingkatan mana? Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni tahap tertinggi, jiwa redha, tenang. Dia banyak zikrullah dan bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, kan. Jadi kita nak menggapai, kan, hati tenang, jiwa senang, dia perlu kepada kita senantiasa, lidah kita ni senantiasa bizikrillah. Kita berzikir, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Banyak, kan, amalan-amalan yang telah dinyatakan. Antaranya mungkin kita boleh juga kita beristighfar. Sehari itu paling sikit 70 kali, kan. 70 kali, kan. Boleh juga kita melazimkan diri kita ni dengan kita melakukan bacaan Sayyidul Istighfar, kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah bacaan atau lafaz untuk Sayyidul Istighfar, kan. Ini pun boleh kita amalkan, kan. Kita boleh amalkan, kita letak mungkin sebelah pagi, kan, kita buat bacaan Sayyidul Istighfar, kan. Sebelah asar kita boleh buat juga. Jadinya dengan adanya, kan, orang kata dari segi amalan-amalan yang khusus, amalan khusus, dia boleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dia lebih zikrul ketenangan jiwa. Tadi saya dah masukkan tadi. Dia kata apa? Zikrullah dalam tafsir. Zikrullah adalah ubat. Ubat keresahan. Bukan hanya lafaz lidah, tetapi hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi di sini
kan kita zikir. Kan kalau orang kata puas dah zikir ni ustaz, tak nak zikir dah ustaz, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran pun salah satu tip amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kan dengan kita senantiasa melazimi melazimi Al-Quran, insya-Allah jiwa kita, hati kita akan tenang. Kan, cuba tuan-tuan, bila kita serabut je dengan tugasan, serabut dengan hal-hal dunia, cuba kita ambil wuduk, pegang Quran. Kan, ambil wuduk, pegang Quran, baca Quran. Kan, Quran ni banyak fadail-fadail, tuan-tuan. Kan, antaranya barang siapa yang baca Al-Quran maka baginya kebaikan. Kan, setiap huruf, setiap lafaz, setiap ayat yang kita ungkapkan, yang kita baca tadi, Allah akan hitung pahala kita. Kan, sebab tu saya kata, kan, kita nak jiwa kita tenang, kita nak hati kita tenang. Jadinya kita kena cek dalam diri kita, kan, kita kena muhasabah diri kita. Kan, kalau kita hari ni cuba kita duduk seketika, pejam mata, hari ni apa yang aku telah buat. Ataupun pejam mata semalam, apa aku buat semalam. Kan, yang pertama kita cek solat kita. Adakah solat kita ni sempurna? Kan, solat kita ni sempurna ataupun tidak? Sehari itu 5 waktu solat. Kan, kalau dah sempurna, adakah solat aku itu sah? Kan, setakat ni kita cuba cek diri kita. Untuk solat, berapa rukun solat? Kan, sebab apa? Sebab di peringkat-peringkat kita ni, kan, kita bila mana kita mukallaf, kita ditaklifkan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Jadinya setiap amalan yang kita buat, kita perlu tambah baik. Berkenaan solat ni, kita kata satu benda yang umum, tuan-tuan. Kan, semua akan solat, semua orang akan solat. Jadinya, tetapi sejauh manakah solat kita itu mampu mencegah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah kita daripada melakukan benda-benda maksiat. Sebab apa? Bila mana solat ni sebenarnya dia dapat mencegah kita. Dia dapat mencegah kita daripada melakukan benda-benda yang tak sepatutnya. Tetapi kalau kita solat, kan, tapi kita masih melakukan benda-benda kemungkaran, benda-benda mungkarat tadi, maknanya ada something wrong lah dekat solat kita. Kan, ini sebab tu saya kata kita cek, kan, hari ni kita cuba tepuk dada kita, kan, tanya hari ni, okey, berapa rukun solat? Kan, berapa rukun solat? Yang pertama. Okey, kedua, sebelum solat tu kita nak kena ambil wuduk. Berapa rukun wuduk, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita nak sempurnakan solat. Tetapi kita tak tahu. Kan, macam solat ni kita belajar daripada kecil. Daripada kecil kita dah belajar. Kan, Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan sebagainya. Sujud dan sebagainya. Jadinya hari ni kita cuba sama-sama. Kan, sama-sama. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan itu adalah salah satu cara juga untuk kita mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang senang. Kan, kita nak buat apa tu, kita kena pastikan setiap amalan yang kita buat tadi kita dapat pahala dia lah. Memanglah pahala kita tak boleh tahu berapa pahala kita. Tetapi kita perlu ada usaha untuk menyempurnakan setiap ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan. Kalau kita tak sempurna ibadah kita, yang tu yang jadi pening tu. Yang tu yang bila mana kita tak ada penghayatan, tak ada roh. Kan? Buat apa tak ada penghayatan dalam jiwa kita. Sebab apa? Dia buat itu hanya nak lepaskan kefarduan kepada dia.
Orang kata solat 5 waktu kena ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dia pun buat yang tu je. Jadinya dia buat tanpa ada ilmu. Ingat mana ibadah, setiap ibadah dan juga ni dia perlu kepada ilmu. Kan ilmu, bila ada ilmu kita mampu melaksanakan dengan sempurna. Okey. Pembersihan hati dari hasad dan dendam. Ini pun penting juga. Kan? Dalam surah Al-Hasyr. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tu Al-Hasyr. Kemudian ni tadi yang saya bacakan tadi, kan? Maknanya kat sini ada lebih kepada kita nak membersihkan hati-hati kita ni, kan, supaya hati kita ni senantiasa, kan, senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik, kan. Bila mana benda-benda yang mungkarat, kan, benda-benda mungkar yang mana yang kita selalu senantiasa, sebab apa? Sebab satu, kita jangan pula, kan, kita, sebab apa, manusia ni sebenarnya dia adalah pendosa, kan. Kita bukan maksum, tuan-tuan. Bila kita bukan maksum, kita senantiasa ada salah kita. Kita senantiasa ada silap. Yang mana bila mana kita silap, tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan adalah kita tubu ilallah, kita taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita digalakkan, kita dinasihatkan untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita memperbanyakkan istighfar. Dengan kita istighfar tadi, hati kita tadi, kan, hati kita tu dia akan buang, kan, dia akan buang. Dia, tuan-tuan, hati kita ni bila mana kita melakukan kesilapan, kita melakukan benda-benda kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, satu titik hitam akan melekat di hati kita. Kan, bila mana melekat ke hati kita tanpa kita istighfar, tanpa kita taubat kepada Allah Taala, benda titik hitam tadi dia akan datang lagi, kan. Sebab apa? Sebab setiap hari tu kita ada je kesilapan, kita ada je kemaksiatan yang kita buat. Kan, jadinya nak tak nak, tuan-tuan, macam mana kita nak islahkan hati kita tadi, dia perlu kepada kita dekat taqarrub ila Allah Taala dengan kita melakukan perkara-perkara yang Allah Taala suka, kan. Kita lakukan perkara-perkara yang mana benda tu kita boleh fikir, tuan-tuan, apa benda yang kita buat yang Allah suka, kan. Dia lebih kepada syakhsiah kita, kan, akhlak kita, akhlak yang mahmudah, akhlak yang mazmumah, kan. Akhlak mahmudah, apa itu akhlak-akhlak yang terpuji, apa itu akhlak-akhlak yang terkeji, kan. Jadinya benda-benda itu kita boleh fikir, fikir, kemudian kita boleh juga aplikasikan dalam kehidupan harian kita, kan. Jadinya insya-Allah, tuan-tuan, saya rasa saya berhenti dekat sini dulu, kan. Jam pun dah menunjukkan 10 suku, kan, dalam 40 minit kita bersama, kan. Jadi insya-Allah kita bertemu pada next episode, kan. Jadinya saya mengharapkan setiap apa yang saya kongsikan pada pagi ini sekurang-kurangnya dia mendapat memberikan iktibar, memberikan manfaat kepada tuan-tuan yang telah bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah. Jadinya apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu atas kelemahan diri saya mohon maaf, tuan-tuan. Jikalau apa yang tersalah, apa yang tersilap daripada tutur kata saya mohon maaf, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan, next episode, insyaAllah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.